Oh, rumput dah tinggi. Rumput dah bakal kering. Tadi sempat sekejap pruning. Rumput ni dah nak pegang lutut. Cepat dia tinggi. 2 bulan. Okay, ni tadi sempat pruning pokok nangka madu. Banyak lagi nak buang ni. Dah berapa penat. Di sebelah ni pun. Ini cempedak. Ini nangka madu. Terbalik. Cempedak berbulu. Nangka tak berbulu kan daun kan. Entahlah, terbalik yang mana-mana lah. Yang tu daun dia berbulu, yang ni daun dia tak berbulu. Teka. Mana satu cempedak, mana satu nangka. Aduh, pening lah. Tak boleh mikir. Okay, ni lagi kecil lagi. Ni ada bulu cempedak ni. Yalah, yang tak berbulu ni nangka madu. Tu cempedak. Sebelah itu cempedak. 1, 2, 3, 4 cempedak. Okay. Ni cempedak. Ni cempedak ke nangka? Berbulu. Cuba teka. Nangka berbulu ke cempedak berbulu? Daun dia. Bukan betis dia daun dia. Saya dah tak dapat fikir dah penat-penat ni. Tak ada. Oh, cantik rumput pun hijau. Tak tinggi sangat rumput ni. Tak apa, dia rumput je. Dia tak ada lalang-lalang. Ni senang je. Letak 10 ekor kambing, clear. Aduh. Kalau dekat dengan rumah memang saya ada letak kambing. Tengok ni, rumput Napier pun ada ni. Rumput Napier banyak ni. Tak tahu mana terbang datang ni. Bersepah rumput Napier ni. Aduh. Kalau ada kambing ni, melompat-lompat ke gerangan dia. Ni sampai sini 2 minggu lepas. Ni 2 minggu lepas punya kerja. Itu dah lama lah. Dah lebih sebulan. Tengok. 2 minggu lepas. 2 minggu lepas apa? 3 minggu lepas. 2 minggu lepas datang ambil buah limau je. Ni 3 minggu lepas punya kerja. Lepas tu tak sempat bakar lagi. Nanti lah. Alhamdulillah. Hari ni tadi dapat pruning pokok cempedak. Lepas tu bagi makan ikan. Ada lagi pelepah gugur. Ada tadi. Dah ambil. Bau gugur. Angin. Adalah tadi pruning. Bakar-bakar sikit. Bagi makan ikan. Kumpul-kumpul pokok pula. Kumpul-kumpul pelepah kelapa. Jalan-jalan ke atas tu. Tadi tak sempat nak rakam video. Tu je lah. Banyak daun ni musim kering. Dah 2 minggu tak hujan. Tu je lah. Nak balik lah. Penat. Kita naik motor je balik. Alright. Tadi lupa. Tadi sempat ambil madu sikit. Ada hasil. Dia baru letak, jadi dia baru menyesuaikan diri dengan tempat ni. InsyaAllah tahun depan kita raya madu. Kalau durian ni nanti berbunga, lagilah meriah madu. Itu je lah untuk video hari ini. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye bye.